orang sentiasa banyak berselawat, dia akan dekat dengan Nabi sebagai jiran dia. Kita kalau dalam dunia ni, kalau duduk sebelah rumah YB, rasa seronok dah. Kalau sebelah rumah MP, lagilah rasa excited tak? Bayangkan kalau sebelah rumah Nabi. Jadi siapa yang nak duduk dekat dengan Nabi dalam syurga, banyak selawat. Nabi kata orang yang paling dekat dengan aku dalam syurga nanti, aktsaru alayya salatan, dia paling banyak selawat kepada aku. Rabi'atul Adawiyah, ada lagu dalam kumpulan nasyid tu kan. Dia tu wali perempuan, dia wujud sungguh, dia perempuan dan wali. Nah, kenapa dia jadi wali? Kerana banyak amalannya. Antara amalannya 70,000 selawat lepas subuh. 70,000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 70,000. Try lah buat. Masuk 3 hari ke subuh-subuh dah semayang. Nah, kerana kita bukan kelas tu. Betul tak? Jadi jangan buat 70,000. Kita ambil sebagai inisiatif, sebagai menguatkan semangat saja. Aku tengok dia 70,000, aku 70 sudah membadai. Aku cak ayam lebih baik. Soalan